Hai kawan-kawan, hari ni kita nak sembang pasal si comel berbulu Arnab. Arnab ni bukan sekadar comel tau, dia ada banyak fakta unik yang mungkin korang tak pernah dengar. Jom kita selongkar 5 daripadanya. Betul, gigi Arnab terutamanya gigi depan akan terus tumbuh sepanjang hayatnya. Sebab tu Arnab suka sangat mengunyah. Mengunyah ni penting untuk memastikan gigi mereka sentiasa pendek dan sihat. Ini fakta penting, arnab tak ada kebolehan untuk muntah macam kucing atau anjing. Sistem pencernaan mereka hanya bergerak satu arah. Sebab tu penting sangat jaga pemakanan arnab supaya tak ada benda bahaya masuk perut. Dengar macam pelik kan? Tapi arnab ada dua jenis najis. Satu yang keras biasa, satu lagi dipanggil Cecrotrops. Cecrotrops ni lembut dan arnab akan makan semula untuk dapatkan vitamin dan nutrisi penting yang tak sempat diserap masa pusingan pertama. Mata arnab terletak di sisi kepala, bagi mereka pandangan yang sangat luas, hampir 360 darjah. Ini membantu mereka mengesan pemangsa dari pelbagai arah, tapi mereka ada titik buta kecil di depan hidung mereka. Telinga arnab bukan sekadar untuk mendengar bunyi yang paling senyap. Salur darah dalam telinga panjang mereka membantu melepaskan haba, jadi telinga ni macam pendingin semula jadi untuk badan mereka, terutamanya masa cuaca panas. Jangan lupa subscribe dan like serta komen ya.